lagi. Yes. Bagi tahu ibu Pandai. Macam ni lah. Bapa. Ikir, polis. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi tak? Okey, soalan okey dah habis. Okey, next. Soalan dah habis dah, next. Okey, stay terima kasih. Jumpa lagi. Kau durjana, kau penghancur bangsa, kau musuh rakyat, kau musuh negara. Kini kami teguh, kini kami kuat, dan kami rempuh hancur. Mana dia warna apa? Macam tebu. Rasa baik. Baik. Baik masa minum tu baik. Baik. Mana ada itu mati? Kalau polis nak buat jangan test masukkan anda Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamid Hamzah, wartawan TV PSS SK Bukit Cina. Boleh saya tanya Tuan beberapa soalan? Boleh silakan. Baiklah, soalan yang pertama. Apakah peranan utama AADK dalam membatras penyalahgunaan dadah di Malaysia? Baik, peranan utama agensi anti dadah kebangsaan Malaysia ialah dari segi awalannya ialah pencegahan. Pencegahan tu bermula dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, pelajar-pelajar IPT dan juga IPTS dan juga komuniti. Jadi kita pertama sekali kita bertujuan kita untuk mencegah lah. Mencegah pelibatan individu dari terjebak dadah lah. Sekiranya individu tersebut telah terjebak dadah, kita akan memberi rawatan dan pemulihan lah, mengikut ADK punya prosedur untuk rawatan lah. Rawatan kita akan datang lapor diri ke ADK dan juga akan diberi kaunseling lah dan juga aktiviti seterusnya untuk aktiviti pemulihan. Sekiranya terdapat sebarang aktiviti pendagihan, pihak komuniti juga boleh membuat aduan kepada ADK untuk kita buat risikan dan juga tangkapan lah. Tangkapan tu tujuan dia untuk memulihkan seseorang daripada dadah lah. Tapi tujuan atau peranan utamanya pertama sekali kita bertujuan kita untuk menyekat lah. Menyekat seseorang daripada menggunakan dadah lah. Dengan cara macam yang kita telah selesai tadi, iaitu ceramah sekolah, pendedahan melalui pameran. Jadi kamu boleh tengoklah. Situ kita beri pendedahan asas supaya seseorang itu tidak terjebak dengan dadah lah. Okay. Baiklah, soalan yang kedua. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar sekolah mudah terjebak dengan dadah? Baik, faktor yang pelajar sekolah mudah terjebak dengan dadah ni, pertama sekalinya ia bermula daripada rumah. Rumah di mana keluarga tersebut atau keluarga pelajar tersebut mungkin mengalami faktor-faktor risiko, di mana ada keluarga yang mungkin ada ayah atau mak atau abang adik-beradik yang ada terlibat dengan dadah lah. Bila ada terlibat dadah, keluarga tu telah menjadi keluarga yang berisiko untuk terlibat dadah lah. Seterusnya ialah keluarga yang mempunyai latar belakang yang contohnya bercerai-berai, tidak pengabaian kepada anak-anak, itu juga boleh menyebabkan seorang pelajar tu terjebak dengan dadah lah. Yang seterusnya adalah pengaruh rakan lah. Pengaruh rakan ni merupakan pengaruh yang agak kuat, di mana mereka bermasalah di rumah tadi telah bercampur dengan rakan-rakan yang bermasalah yang lain lah. Masalah mungkin masalah yang sama, dan juga persekitaran yang memang pelajar tu biasa nampak penagih dadah. Biasa tengok macam benda dadah, macam orang risau dadah. Itu juga merupakan benda tu jadi macam biasa. Jadi bila pelajar tu biasa tengok orang risau dadah, kemungkinan mereka akan jadi terpengaruh untuk mencubalah. Okay, saya rasa itu je faktor-faktor yang remaja boleh terjebak dadah. Terima kasih Tuan. Okey, sama. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam.
Saya Hamil Hamzah, wartawan TVPSS SK Bukit Cina. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh Ami, silakan Ami. Okey. Soalan yang pertama, apakah jenis-jenis dadah yang paling kerap disalahguna oleh remaja masa kini? Okay. Untuk makluman Ami, remaja masa kini kalau kita tangkap kebanyakan jenis dadah yang mereka biasa gunakan adalah dadah jenis syabu ataupun metafetamin. Baiklah, soalan yang kedua. Apakah langkah yang boleh kami sebagai pelajar ambil untuk menggalakkan diri daripada terjebak dalam gejala dadah? Sebagai nasihatlah kepada pelajar-pelajar sekolah rendah untuk kita elak dari diri kita daripada terjebak dengan dadah. Yang pertama, kita jangan dekatkan diri kita dengan tabiat merokok dan juga vape. Kalau boleh jauhkan, jangan sampai ada yang merokok dan juga ambil vape. Sebab rokok dan vape itu punca mereka terjebak dengan penyalahgunaan dadah. Okay. Kemudian sebagai pelajar, kita kena aktif dalam co-curriculum. Pastikan aktiviti-aktiviti yang kita jalankan adalah aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Dan juga jangan berkawan dengan orang yang kita tidak kenali. Orang yang lebih besar usia dia, sebab dia membahayakan kita. Dan pastikan kita solat, kita solat, jaga solat kita supaya diri kita terjaga daripada amalan-amalan buruk lah. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamil Hamzah, wartawan TVPSS anda. Hari ini kita akan menyaksikan program penutupan Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah 2025. Jom ikut saya. Five cheerful friends who had big plans. One foolish act that went out of hand have caused their dreams to come to an end. Drugs are a no-go. Let's fight them and be bold. Drugs are a no-go. Drug-free's the way to go. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Terima kasih. Saya Hamil Hamzah, wartawan TVPSS SK Bukit Cina. Boleh saya tanya beberapa soalan? Boleh. Okey, boleh teruskan Amir Hamzah. Terima kasih. Soalan yang pertama. Apakah peranan utama JPKM dalam memastikan program PPDA di sekolah dilaksanakan dengan berkesan? Okey, antara peranan saya sebagai JPKM di sekolah ini, pertama sekali saya memastikan perjalanan aktiviti sepanjang minggu PPDA berjalan dengan lancar dan juga aktiviti yang dibuat mengikut kurikulum dan mengikut sukatan PPDA yang dijalankan di sekolah kita di SK Bukit Cina. Baiklah, soalan yang kedua. Bagaimana pihak sekolah boleh mengesan dan mencegah gejala penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid secara awal? Okey, dari sudut itu, bagi kita mengesan murid-murid yang bermasalah dengan dadah, dengan benda-benda yang benda yang study dengan dadah ni, kita boleh kesan murid-murid kita pertama sekali melalui kehadiran murid tersebut ke sekolah. Kita boleh lihat kehadiran murid yang bermasalah, di situlah kita boleh lihat puncanya. Salah satu punca dia apabila mereka terlibat dengan benda najis dadah ini. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat yang penuh barakah, Sayyidul Ayyam Penghulu Setiap Hari. Saya Ahmad Muhsin Lizazam, guru penyelaras PPDA SK Bukit Cina bagi tahun 2025. Alhamdulillah, pada minggu ini kita telah selesai menjayakan program Minggu Pendidikan Pencegahan Dadah bagi tahun 2025 peringkat sekolah. Alhamdulillah, program ini telah berjalan dengan lancar seperti yang dirancang
Dan insya-Allah pada tahun berikutnya kita akan buat penambahbaikan dan kita akan memastikan program ini dah akan menjadi lebih baik berbanding tahun sebelumnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sudah program kita pada hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Benci padamu, sekutu kita perangi.